di sini. Berdepan dengan Zarif Marikan, Ayung dan juga John adalah gandingan yang saya rasa kita tak pernah tengok sebelum ni, Man. 0-0 Malaysia. Zarif tawan Sopa. Baik, nampak macam serasi je untuk pertama kalinya. Kita harap ianya berterusan untuk John. Ketiga-tiga pemain kita ni dah biasa menghadap Jafid. Termasuklah Jari. 1-0. 2-0. Jafid kali ni tinggi. Tawan Sopa. Alamak, walaupun Zarif sudah berada. Jafid sebis sangkut. Lain macam bunyi. Lain bunyi kan Alamak, Zarif. Aduh, ada lagi. Baik, bola. Aduh, blocking. Masih lagi. Come on, John. Bantuan daripada hantaran dan juga pukulan. Lihat bagaimana kawalan gelanggang daripada Amirul Zazwan. Dan pukulan daripada lepas main asal, dia lah orang pertama. Zarif cari putawan Sopa. Bola itu agak jauh tetapi dalam permainan putawan. Zarif memang tahu. Tinggi dah budak ni ya. First ball Zarif suruh hantaran ini cuma Datuk. Macam mana tu? Masih dalam permainan. Ayung juga menyuap bola ni. Wichan untuk putawan tap. Tapi John masih lagi. John! Hey! Untuk perlawanan ini, lihat bagaimana hanya clearance daripada Ayung ataupun Amirul Zazwan. Tetapi blocking dan hantaran daripada Zarif tepat untuk dimatikan oleh Hafizul Hayazi. Dua tanya. Kamu Zarif, tawan tu je. Jangan cari tapi Jakri dapat ambil di situ. Tawan. Blocking John. Kena dah tu. Tapi lantunan terlalu tinggi. Jika dilihat daripada segi aturan permainan ini, 3-4 Jakri. Mudah diambil oleh Amirul Zazwan. Hantaran kepada John. Itu bola favorite John. Lihat bagaimana peha saja. Hantaran itu memang suam. Tak mampu Wichan cuba mengambil. tapi perlu untuk dilakukan oleh Amirul Zazwan. Boleh satu semua. Berada di dalam perlawanan, saling bersaing merebut mata. Jakri. Rob, Zarif sudah menunggu antara ni. John placing. Baik John. Ini akan cari putawan Sopa. Tidak. Alamak. Cara permainan. Keluar. Iaitu itulah cara perubahan dia. Sebit lebih banyak awak daripada Zarif mencari lagi dari sasaran putawan kan. Satu drop tebal tapi dapat diambil oleh Wichan. Ada blocking. Walaupun lompatan putawan tu tinggi sama sekali. Lain cara dia. Daripada budak Tafiz Marukin, kemudiannya kepada Babyface Wutinun, dan ketika Dipong Kamchan. Nampaknya dapat dia macam. Itulah kelebihan tu. Sebab kalau kita tengok Sitipong ni macam tak sedap dapat bola tu. Jarang dia swing macam ni. Tetapi tanpa menunggu hantaran ketiga. John untuk Zarif. Kawan Sopa menunggu di situ. Antara Wichan tinggi kali ni. Baik, itu memang padua jadi apa kan. Sitipong. Post ball ada Zarif. John. Kesendirian. Blocking pula putawan. Aduh, itulah yang saya kata tadi. Marikan. Satu bola panjang tengok. Dapat juga Wichan ambil walaupun sudah kena jaring. Kawalan Wichan tadi. Memang dia ni biasa main tuju lah. Mungkin sebab dia tunggu bola tu. Dia tunggu. Terhenti di angka 8 ketika ini. Keluar. Inilah dia. Konsisten nampaknya Sitipong.
Tarik. Itu juga baik dari Wican. Ayung dah pergi dah bola tu. Sikit lagi lah. Wican. Dia nampak selekeh je tau. Tapi bola dia ada hantaran Itu dia yang kita rasa macam uish. Kagum sikit lah. Dah diambil oleh John. Hantaran kali ni Ayung. Racing. Siap. Bocor. Apa benda yang out je? Baik. John mana dia boleh lepas blocking tawan punya tinggi tu kan. Maknanya John ni tegak tu. Bila tegak ni bola pagar pinggang boleh Rip. Kamu Rip. Alamak. Sasaran dah betul. Set. Jakrit. Sangkut satu Jakrit. Kawan Jakrit. Out. Keluar. Oh, lega. Bola keluar. Jadi kalau kita tengok semula ulang tayang ini. Oh, keluar. Tarik mencari putawan Sopa. Mudah dinaikkan kali ini. Wican tinggi. Okey. Ada. Aduh, Ayung sikit lagi Yung. Kaki tangkap macam Amirul Zazwan pun sebenarnya memang orang yang bersedia. Kita yang jenis bersedia Sebab position betul kan. Saya rasa betul dah. Dia belum mencuba lagi ke arah Amirul Zazwan set 7. Ini nampak macam ke John juga. Tapi tarik cover. Hantaran Amirul tinggi kali ini untuk John. John, pressing John. Yes. Ini akan gigit sampai ujung. Mungkin menjadi kenyataan. Kalau daripada segi pukulan sama cari Marikan. Anak kelahiran Teluk Intan. ke dalam. Cari putawan Sopa. Jangan masih lagi dapat mengambil bola ini. Tap itu. Lompat pula. Kaki macam pakai kayaba. Toing bau. Macam itu punya tinggi. No. Oi. Tapping dia tak berpusing kau. Dia macam letak. Ada. 13-12. Jakrit akan menghadiahkan Malaysia mata ke-13 saya rasa. Tapi John dapat ambil bola tu. Tinggi kali ni untuk John. Agak jauh. Tapi John good. Come on lah. Saya rasa jarak paling jauh pun pernah ada di antara kedua-dua regu ni hanyalah 2 mata maknanya. Betul. Dan dikejar semula lah sebenarnya. Kalau ikutkan Malaysia jadi 14 dulu. InsyaAllah boleh ni. Come on lah. Tarif. Dah 7. Dapat dah. Betul tak saya kata saya 7? Betul tak saya kata saya 7? Tepat ke arah kaki kiri Wican. Kena betul-betul dekat ibu jari dia. Dan bantuan yang hadir Jadi dari kalau pump sangkut. Kalau drop Ayung ambil. Yes. Itu dia untuk mata penamat set. Habibudin kan? Betul. Kan? Ada Habibudin kan? Tepu 3. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 0-0 Thailand Smith. Jakrit. Satu drop. Baik diambil oleh Amirul Zazwan. Hantaran untuk John. Itu bijak. John mengalirkan bola itu ke arah badan putawan. Kadar placing ke arah badan. Lihat. Tu dia. Tu kalau pukul power tu. Tarif. Satu cubaan drop tak menjadi pula. Jakrit kaki kiri Tarif diuji. Masih dalam permainan. John cari ruang kosong. Cuba diselamatkan oleh Wican. Tapi bola dah sampai sekutih. Hai. Amboi. Dalam lagi. Kita tengok. Ni. Tengok. Wican dah tu. Dah tekan kangkang tu. Kepala dekat atas kepala pengadil. Masuk celah mana? Dalam. Tarik mencari putawan Sopa. Pertahanannya pun bagus. Wican 2250. Oh ya. Jauh tu dia hantar tu. Tapi dia sempat lagi ya. Dia perlu memastikan lambungannya baik untuk Jakrit. Jakrit drop. Amirul Zazwan masih lagi berusaha. John. Ada lagi. Alamak. Tarik blok. Bukan saja final, ini adalah aksi Piala Dunia. Betul-betul. Jadi semua buah yang ada, inilah masanya nak keluarkan. Kadang-kadang kita main petang yang itu lama dah kau tak buat buah tu. Tawan dah tutup saya 1. Jadi saya 3 peluang. Ada pula Jakrit ni. Jauh lagi. Boleh dapat juga. Putawan Sopa dan juga Hafizul Hayazi.
memainkan peranan yang sangat baik dalam perlawanan ini. Dan cuma sebab tadi Zarif ada servis sangkut, jadi ini menyebabkan mata dan Jakrit. I know you. Sebab Jakrit ni lepas dia main untuk pasukan Perak, namanya naik di Thailand. Sebelum ni dia agak kurang menyelah Zarif. Boleh Rip. Marukin tu. Marukin nasi Wichan tu. Kena last biji. Nyau. Alamak. Point Thailand. Dari segi sasaran tu memang masuk betul tu. Cuma mungkin terkena net Rin. Nampak? Kalau tak kena net mungkin dah. Jakrit. Rob diambil Ayong Sudu saja. Ini untuk John tinggi. Ada blocking. Tapi Jakrit dah tunggu. Batal. Bola ni tengok haram ke halal. Biasa orang kata kan. Jadi kita tengoklah. Servis ni cari ni. Alamak. Ada lah. Aduh. Thailand. Pandang tu ditukar macam tu Dah tu siapa nak jaga taktikal bergading ni sekarang ni? Ini. Baik, ibasan Putawan Sopa tu very good one from Putawan Sopa. 6 untuk Thailand, Jakrit Timbangkong. Dari Amirul Zazwan yang sudah berbesi. Hantaran ke tepi, cuba mengelak the blocking. Itu bijak daripada Abidul Ayasi. Jakrit cuba kata bola tu. Topa tu dah Malaysia. Sopa tu dah Malaysia, lain. Ya, tolonglah, janganlah. Pening Pemain Tarik perlu mencuba untuk mengubah arah servis. Satu drop tak menjadi pula. Nipis dah tu. Zarif ni, dia punya drop ni lemah gemalai sikit. Dia bola dia tinggi tapi jatuh dia laju. Nampak cara dia drop tu macam tu kan. Jadi kalau masuk memang pisang Orang Jakrit Timbangkong menunggu di situ untuk servis. Satu servis kencang. Zarif ambil bola. Apa benda yang dia orang kata batal-batal lah. Apa benda ni? Tengah dia memang tak boleh ni dia cakap. Terlihat sekali lagi. Ini player. Mana yang kena tangannya? Entah. Jadi saya tengok juga apa yang dia cakap tadi. Dia milik kita. Zarif cuba sekali lagi. Zarif come on. Tengok. Alamak. Putawan tahan je. Aduh betul Putawan ni. Tinggi. Itu tinggi mas. Kita tengok kaki kiri. Jakrit Timbangkong. Bol Amirul Zazwan. Baik kali ni. Itu shot saja. Ada. Belum lagi. Ada. John kot. Ada lagi. Alah. Hai nasib baiklah Zarif. Dia cari bola. Putawan cari bola. Thailand ada Putawan. Kita tengok lagi sekali. Mana? Ada bola. Itulah dipanggil Putawan. Nampak mana dia? bola? Itulah Putawan. Orang yang berputar. Zarif. Batu segi yang baik. Okay. Dapat lagi. Ya Karim. Jauh. Ada. Allah Zarif. Nanya. Sayang. Servis yang terkena jaring. Hantaran sedikit jauh. Dan ditebar ke bahagian belakang gelanggang. Haidai. Jakrit. Drop. Mudah sangat untuk Amirul. Ini ada. Tak dapat dia. Tak dapat. Itulah Roman yang sebenar. Nampak macam mana John melihat terlebih dulu. Kemudian satu pukulan yang melepasi Putawan Sopa. Tak, ini Negeri Sembilan campur Thailand ni. Susahlah Putawan Sopa melakukan ibasan. 8-9. Tadi. Dari Wichan yang dapat mengambil bola ini. Walaupun Zarif dah berada di kedudukan yang baik untuk melakukan tackling. Kenapa kita kena rosakkan Wichan ni? Sebab Thailand dah tak ada feeder reserve man. Dia orang datang 3 feeder je. Jadi kokoklah Zarif boleh. Jakrit bola diambil John. Baik kali ni Amirul Zazwan tinggi. Ya Allah. Wow. Alamak. Jakrit tunggu.
Chance ball 1. Ini lagi sekali. Tunggu Jacqueline, tunggu. Alamak. Dapat juga blocking sebiji. Thailand. Jacqueline nak marah apa? Pengadil cakap mati. Tapi Jacqueline betul-betul dah tunggu, Mat. Dia memang dah mengagak dah. John akan tap bola tu kat situ. Betul. Jadi satu keputusan yang agak berani. Dia benar-benar cuba Mau sampai lebih, Mat. Confirm. confirm Ini lebih, lah saya ni. 9-10 Zarif, come on. Baik kali ni dapat juga diambil putawan tinggi. Double blocker. Aduh, kena dah John tu. Bakit pada. Kan? Tapi John bukan kosong. Kosong. Oi. Saya nampak, Mat, putawan dia 11. Jika dilihat daripada servis sebenarnya tak membantu sangat. Tapi tak tahulah tiba-tiba kan. Ada. Zarif antaran tinggi. John, Afcon. Ada pula defend masa ni. Putawan pula ada tackle. Aduh. Mungkin bola sedikit jauh. Tapi pukulan daripada John ni selalunya dia banyak buah yang kau. Aduh. Itulah yang kita harapkan. Apa yang ada challenge-nya? Halal kot bola tu. Dia ada masalah sebenarnya. Tapi Ipong buang pergi, Ipong. Aduh, apa ni? Macam mana ambil first ball macam tu? Aduh, bocor. Bocor. Ini cerita yang akan berlegar di Thailand selama sebulan. kena bahan. Kalau main petang tak payahlah. Nampak mudah sebenarnya. Nyarinya. Putawan duduk tegak. Nombor Zarif. Ada. Tackle. Alamak, jauh pula. Kali ini servis daripada Siti Pong Kapcan. Wichan bijak menggunakan paha kanan instead of paha kiri. Siti Pong. Dapat juga you. Macam mana punya first ball tu? Teratur. Ayong punya first ball luar biasa, Mat. Ini memang level-level kungfu. Kita tengok Ayong. Macam tu dia mengambil. Cantik pula tu naik. Lain. Dan kita tengok John. Kena kepala. Ambil semua. Memangnya segar. Balingan bangau yang memang indah ini untuk Zarif Marika terlebih. Masya Allah. Memang lebih sungguh tu. Ada blocking. Ada. Betul dah. Kick ke belakang. Tengok lagi sekali. Dah macam sobek dah servis tu. Terbaring nampaknya. Tapi mungkin percubaan. Bagas. Mata akhir tu. Ipong Kamcang. Kandas. Ini juga sebenarnya mahir membawa beho. Beho, excavator. Memang dia ada kebolehan tu. Saya tuju, Rep. Jangan tukar, Rep. Saya tuju Wichan tu. Hasil lagi putawan. Ada lagi pula Wichan. Aduh, batal. Dibatalkan. Batal.